Lights on, we're ready, feel the sound. Future starts right here, right now. Ideas are rising, breaking through. This is the moment, this is the move. Hands up, together we stand. Building tomorrow with our own hands. No limits, no fear, crystal clear. World class innovators born here. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Zulaikha binti Saleh dari SMK Bukit Baru, Melaka. Hari ini saya akan membentangkan amalan pengajaran terbaik saya bertajuk Redox Diagram Mastery. Ia adalah sebuah inovasi gamifikasi digital untuk mentransformasikan pembelajaran elektrokimia KSSM kimia ke peringkat antarabangsa. Dalam subjek kimia, topik elektrokimia sering menjadi igawan pelajar. Konsep abstrak seperti arah aliran elektron dan fungsi komponen dalam sel sangat sukar divisualisasikan, menyebabkan ramai pelajar gagal melabel rajah dengan tepat semasa peperiksaan. Kaedah latih tubi menggunakan kertas tradisional kini mempunyai limitasi. Ia kurang interaksi visual dan sering menyebabkan murid berasa bosan. Tanpa maklum balas segera, ralat dalam melabel rajah sering berulang sekaligus membantutkan penguasaan konsep mereka. Sebagai solusi, saya membangunkan Redox Diagram Mastery. Ia bukan sekadar kuis biasa tetapi sebuah aplikasi web interaktif dinamik yang dibina berasaskan kod di platform Replik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeronokkan. Redox Diagram Mastery mempunyai fokus 3 subtopik killer, Dui Bahasa dan Friendly, DLP, 30 diagram quiz tersusun dalam Redox Diagram Mastery dan ia boleh di-download ke PDF dan boleh diakses ke semua peranti serta dimuatkan panel admin mode supaya guru boleh mengesan dan boleh menyemak apa yang pelajar telah lakukan dan buat untuk ulang kaji mereka. Struktur kandungan modul Redox Diagram Mastery ini menyediakan 30 set latihan komprehensif yang disusun secara modular. Ia merangkumi 3 domain utama iaitu pemindahan elektron pada satu jarak, sel kimia atau galvanik serta sel elektrolisis bagi memastikan penguasaan topik yang menyeluruh dalam KSSM kimia bab redox ini. Ciri kekuatan utama aplikasi ini ialah mekanisme drag and place. Murid perlu berfikir secara kritis untuk menyeret dan meletakkan label pada rajah sel secara dinamik. Aktiviti ini merangsang kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat murid dan mengukuhkan kefahaman visual ruang mereka. Bagi menyokong program Dui Bahasa atau DLP, aplikasi ini dilengkapi fungsi tukar bahasa segera. Murid boleh mempelajari istilah teknikal kimia dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara serentak, menjadikan pembelajaran lebih inklusif untuk semua tahap penguasaan bahasa. Bagi guru pula iaitu saya, aplikasi ini menyediakan panel admin yang terintegrasi. Saya boleh memantau statistik pencapaian murid secara masa nyata. Data ini sangat penting untuk tujuan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dan membantu saya mengenal pasti murid yang memerlukan intervensi segera. Bagi guru pula iaitu saya, aplikasi ini menyediakan panel admin yang terintegrasi. Saya boleh memantau statistik pencapaian murid secara masa nyata. Data ini sangat penting untuk tujuan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dan membantu saya mengenal pasti murid yang memerlukan intervensi segera. Impak kepada murid sangatlah luar biasa. Penglibatan murid dalam kelas meningkat secara drastik kerana mereka kini belajar melalui bermain. Rasa takut terhadap topik elektrokimia telah digantikan dengan keyakinan, sekaligus meningkatkan skor mereka dalam latihan pengukuhan.
Inovasi ini juga memacu transformasi digital di peringkat sekolah. Sebagai aplikasi berasaskan awan, ia boleh diakses di mana-mana sahaja secara kos efektif tanpa melibatkan penggunaan kertas, selaras dengan aspirasi pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Kesimpulannya, Redox Diagram Mastery telah membuktikan bahawa topik yang sukar boleh dipermudahkan melalui kreativiti digital. Ia adalah inovasi yang lestari, praktikal dan sedia untuk direplikasi oleh pendidik lain demi kemanjadian murid dalam bidang STEM. Guru-guru dan murid-murid, ayuh mari kita jadikan kimia subjek kegemaran semua. Untuk maklumat lanjut dan akses kepada aplikasi Redox Diagram Mastery, sila imbas kod QR yang tertera. Terima kasih kepada Inback 5.0 atas peluang yang diberikan kepada saya dan semua guru-guru di Malaysia. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada sekolah saya iaitu SMK Bukit Baru Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan seterusnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya, Cikgu Siti Zulaikha binti Saleh ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan di atas segala sokongan untuk menjayakan aplikasi Redox Diagram Mastery. Saya mengucapkan terima kasih kepada murid-murid saya iaitu 5 STEM SMK Bukit Baru. Sekian, terima kasih.